Pernah tak anda terfikir, macam mana semua teori pendidikan yang nampak macam kompleks sangat tu sebenarnya boleh jadi alat yang praktikal dalam kelas? Hari ni kita akan bedah siasat macam mana teori pemurulihan bahasa ni boleh jadi macam satu toolkit yang power untuk setiap guru untuk bantu kita bina literasi murid. Kan, inilah soalan cepu mas dalam setiap bilik darjah. Setiap seorang murid yang kita jumpa tu ada potensi tersendiri. Cabaran kita sebagai guru ialah macam mana kita nak buka potensi tu dengan cara yang paling berkesan. Okey, untuk jawab soalan tadi, kita kena ubah cara kita pandang teori. Jangan anggap ia benda abstrak dalam buku teks. Sebaliknya, bayangkan ia macam 3 alat utama dalam toolkit profesional anda. Setiap satu ada fungsi, ada kekuatan dan ada kegunaan yang sangat-sangat spesifik. Ini dia plan kita. Mula-mula kita tengok cabaran utama, lepas tu kita akan buka satu persatu alat dalam kit kita. Ada spana, ada plan tindakan dan ada kanta pembesar. Dan akhir sekali, kita akan belajar macam mana nak jadi tukang yang mahir guna semua alat ni. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Memang penting sangat untuk kita faham cara murid belajar bahasa, terutamanya bila kita berdepan dengan macam-macam cabaran literasi dalam kelas. Ini bukan sekadar teori tau, ini adalah asas untuk pengajaran yang betul-betul berkesan. Bila kita betul-betul faham teori, faedahnya sangat nyata. Kita boleh diagnose masalah murid dengan lebih tepat, kita boleh pilih strategi yang paling kena dengan keadaan, dan yang paling penting, kita boleh rancang intervensi yang terus menusuk ke sasaran. Tak adalah lagi kita main cuba jaya yang buang masa tu. Sekarang, jom kita buka toolkit kita dan ambil alat yang pertama. Kita panggil dia SPANA, yang mewakili teori behaviorisme. Kenapa SPANA? Sebab ia alat asas. Untuk betulkan, untuk ketatkan, untuk bina asas yang betul-betul kukuh. Alat SPANA ni mewakili teori behaviorism yang dipelopori oleh orang-orang hebat macam B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Fokus dia senang je. Apa yang kita boleh nampak dan apa yang kita boleh ukur, iaitu tingkah laku. Sebab itulah ia jadi alat yang sangat praktikal untuk bina kemahiran asas satu demi satu. Prinsip teras dia pun senang nak faham. 1. Bahasa ni dipelajari melalui tiru, ulang dan latih tubi. 2. Proses belajar tu adalah satu kitaran. Ada rangsangan, ada tindak balas dan mesti ada ganjaran. Dan 3. Fokusnya cuma pada hasil yang kita boleh nampak, bukan proses fikir dalam kepala tu. Jadi, macam mana nak guna SPANA ni dalam kelas? Untuk membaca, ia memang terbaik untuk bacaan mekanis. Nak pastikan sebutan murid tu betul-betul tepat. Untuk menulis pula, ia sangat membantu untuk bentuk tabiat dan kemahiran motor halus. Contohnya, suruh murid salin huruf berulang kali, lepas tu bagi pujian atau bintang sebagai ganjaran. Macam semua alat ada pro dan kontranya kan? SPANA ni memang hebat untuk murid pemulihan dan untuk bina asas yang kukuh. Tapi, ia boleh jadi terlalu mekanikal dan kurang sangat galakkan murid berfikir secara kritis. Baiklah, SPANA dah selesai. Jom kita beralih ke alat kedua dalam kit kita. Yang ini kita namakan pelan tindakan, yang mewakili teori kognitif. Kalau SPANA tadi pasal membina, pelan tindakan ni pula lebih kepada merancang dan memahami struktur di sebaliknya. Pelan tindakan ni yang diilhamkan oleh pemikir macam Jean Piaget dan Jerome Bruner membantu kita tengok macam mana murid membina makna. Fokus kita bukan lagi pada tingkah laku luaran, tapi pada apa yang berlaku dalam kepala mereka, proses pemikiran dalaman. Kat sinilah anjakan paling besar berlaku. Teori kognitif ni nampak murid sebagai pembina ilmu yang aktif, bukan macam tong kosong yang kita isi. Pembelajaran akan jadi bila info baru tu dapat disambung dengan apa yang dia dah tahu. Jadi, fokus kita beralih kepada apa yang berlaku dalam kepala murid tu. Jadi, dalam kelas, pelan tindakan ni kita guna untuk tugasan yang lebih kompleks. Masa membaca, kita nak murid faham betul-betul sampai ke akar umbi, mungkin guna peta minda. Masa menulis pula, kita nak mereka hasilkan idea yang tersusun dan logik, bukan setakat salin-salin je. Kekuatan utama dia, memang padu, ia sangat menggalakkan pemikiran kritis. Tapi, ada tapinya. Alat ni perlukan bimbingan yang lebih rapat dari guru dan mungkin kurang sesuai untuk murid yang masih struggle dengan asas tanpa ada sokongan tambahan. Dan sekarang, alat kita yang terakhir. Jom kita tengok kanta pembesar yang mewakili teori mentalis. Kenapa kanta pembesar? Sebab ia bantu kita nampak sesuatu yang halus, yang dah sedia ada dalam diri murid tu sendiri, potensi semula jadi mereka. Dipelopori oleh Noam Chomsky, kanta pembesar ni betul-betul mengubah cara kita pandang pembelajaran bahasa. Idea dia ialah,
keupayaan berbahasa ni bukan sesuatu yang kita belajar dari kosong, tapi sebenarnya ia dah ada dalam diri kita sejak lahir. Ini satu anjakan paradigma yang sangat besar. Teori ni kata kita lahir dengan satu peranti pemerolehan bahasa. Maksudnya, budak-budak ni bukan sekadar meniru tapi mereka secara aktif mencipta peraturan bahasa mereka sendiri. Dan, ini yang paling penting, kesilapan tata bahasa mereka tu bukanlah satu kegagalan, tapi bukti yang mereka sedang belajar secara aktif. Cuba kita ambil contoh ni. Bila seorang murid cakap, saya sudah makankan nasi, itu bukan sekadar silap. Ia sebenarnya tunjuk yang murid tu sedang bereksperimen, sedang menguji hipotesis dia tentang imbuhan memakankan. Ini bukti kreativiti tau, bukan kelemahan. Jadi, apa yang best pasal kanta pembesar ni? Ia mengiktiraf potensi dalaman setiap murid, jadi memang bagus untuk aktiviti pengayaan. Tapi, cabarannya pula, ia lebih susah sikit nak diterjemahkan kepada aktiviti harian yang berstruktur. Tak macam dua alat kita yang lain tadi. Okey, kita dah faham ketiga-tiga alat. Sekarang, tiba masanya untuk bahagian yang paling kritikal. Seni memilih alat yang betul untuk kerja yang betul. Inilah masanya kita beralih daripada sekadar tahu teori kepada mengamalkan kraf pengajaran yang sebenar. Jadual ni macam cheat sheet untuk kita. Jom kita tengok sekejap. Nampak tak? Untuk pemulihan asas yang perlukan fokus pada tingkah laku, kita guna sepana. Bila kita nak bina kefahaman untuk murid arah sederhana, kita beralih kepada pelan tindakan. Dan untuk cabar murid yang dah power dengan aktiviti kreatif, kanta pembesarlah alatnya. Dan inilah intipatinya. Kebijaksanaan seorang guru tu bukan terletak pada kesetiaan kita pada satu teori sahaja, tapi pada kemahiran kita menggabung semua pendekatan ni ikut keperluan murid. Sama macam seorang tukang kayu yang mahir, dia tahu nak guna alat mana untuk hasilkan karya yang terbaik. Jadi, sebagai penutup, peganglah kata-kata ini. Tugas kita bukan untuk jadi pengikut mana-mana teori, tapi untuk jadi seorang tukang yang mahir, yang tahu alat mana nak guna, bila nak guna dan untuk murid yang mana. Itulah dia seni dan kraf pengajaran yang sebenar.